Soalan menarik daripada abang. Lepas 1 nanometer, apa yang akan jadi? Sekarang kita dah biasa dengar phone flagship ni dengan 3 nanometer. Contohnya macam phone Honor Magic 7 Pro ni, berbekalkan dengan Snapdragon 8 Elite. Kebanyakan brand ni tengah bersaing untuk masuk ke 2 nanometer. Persoalannya kat sini, possible ke kita nak buat beyond dan 3 nanometer? Bila chip ni makin kecil, masalah baru pula mula timbul. Ini bukan lagi teknologi biasa lagi tau. Ni dah masuk ke dunia fizik kuantum. Waktu ni lah muncul satu fenomena baru ni yang dipanggil dengan quantum tunneling. Okey, senang cerita, dalam chip ni ada laluan khas untuk elektron. Contohlah, kita ibaratkan elektron ni adalah sebuah postman halimunan. Dia nak hantar signal elektrik dari titik A ke titik B. Dan bila transistor ni makin kecil, contohnya 1 nanometer, laluan untuk elektron tu jadi makin pendek. So, bila makin pendek, untuk hantar signal tu lagilah cepat. So, yang bestnya, phone jadi lebih laju, jimat bateri dan kurang menghasilkan haba. Tapi, ada satu isu besar kat sini. Bayangkan macam ni, dalam transistor, kita nak halang elektron daripada bergerak bila switch dah off. Jadi, akan ada satu dinding ni akan blok ataupun halang dia. Tapi bila transistor ni jadi terlalu kecil, dinding pun jadi terlalu nipis. Dalam dunia kuantum, elektron tu boleh tembus dinding tu macam ibaratkan hantu tembus tembok. So yang inilah yang dipanggil dengan nama quantum tunneling. Apa kesan quantum tunneling ni? Transistor ni dia tak boleh nak off dengan sempurna. Arus elektrik boleh bocor, chip jadi panas, bateri cepat habis dan prestasi pun tak stabil. Sebab tu sekarang ni brand mula guna teknologi baru iaitu GAA. So apa maksud GAA ni? GAA ni adalah singkatan kepada Gate All Around. GAA ni dikawal semua laluan untuk elektron tu dari pelbagai arah, supaya elektron ni dia tak lari ikut suka dia je macam tu. Tapi kenapa brand ni tetap nak kejar chip yang makin kecil? Sebab bila transistor ni makin kecil, lagi banyak boleh muat dalam satu chip. Lagi banyak transistor tu, lagi banyaklah proses boleh jalan dengan serentak. AI jadi lebih laju, phone lebih responsif dan semua tu korang rasa macam instant je. So sekarang ni korang dah tahu kan kenapa brand susah sangat nak buat 1 nanometer.